Baik. Kemudian tuan-tuan boleh tengok di bawah bagaimana Islam ini menghadkan jumlah isteri tadi tu. Kata Sayyidina Qais bin Harith radhiyallahu anhu, aslamtu wa indi thamanu niswatin fadhakartu dhalika linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal ikhtar minhunna arba'an, rawahu Abu Dawud. Daripada Qais bin Harith radhiyallahu anhu katanya, aku memeluk Islam dan aku mempunyai 8 orang isteri. Dia kahwin, dia ada 8 orang isteri. Masa tu lah zaman jahiliah dulu. Lalu aku beritahu Nabi SAW perkara tersebut. Baginda bersabda, pilihlah 4 orang sahaja di kalangan mereka itu sebagai ganti dari kamu, sebagai isterimu. Maka Nabi SAW bagi tahu dekat Sayyidina Qais radhiyallahu anhu, saya ada 8 isteri. Nabi kata pilihlah 4. Dan bagusnya ketika itu isteri-isteri yang lain semua dulu meredai, sebab ini perintah Allah. Suami aku terpaksa pilih dan mereka pun reda dan rela apa sahaja. Kami tak apalah, suami berkenan suami ambil, suami tak berkenan suami berpisah, sebab ini arahan kami akur dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri zaman tu lah, isteri zaman lah kalau cerai saja aku tua, siapa nak bagi saya makan, apa cerita lah. Sahabat mereka jenis lain. Tapi saya nak bak kat tuan-tuan, kalau suami isteri dua-dua masuk Islam, suami dan isteri dua-dua masuk Islam, mereka tak payah nikah lagi sekali. Nikah mereka sah, ikut, cukup syarat dia dua-dua masuk Islam, maka tak payah nikah lagi. Kalau seorang dia masuk Islam, seorang tak masuk Islam lagi, maka dia ada tempoh dia. Tempoh 3 kali suci tadi tu, maka terpisah cerai tadi tu kan, maka ada tempoh lagi beberapa 3 kali suci. Kalau dalam tempoh 3 kali suci tu isteri dia kata tak apa abang, saya masuk Islam lah sama dengan abang, maka terus jadi terus suami isteri macam biasa. Tapi kalau di luar daripada tempoh tu, maknanya isteri dia dengan suami dia masuk Islam, isteri dia tak mau masuk Islam, lepas 2 tahun pisah dah, habis iddah semua selesai dah, isteri dia telefon, saya rasa saya nak masuk Islam lah, maka kena menikah balik sekali lagi. Dia kalau pengantin tak Islam, dia cukuplah syarat tu, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, ijab, kabul dengan saksi. Ada 2 saksi, maka perkahwinan tu on, dia tak jadi masalah. Walaupun pengantin tu gila, pengantin gila boleh tak kahwin nama? Pengantin tu tak boleh kahwin Dia tak erti apa. Dia tak erti apa. Boleh kahwin? Boleh. Kalau dia nak kahwin lah. Kalau dia main kata saya nak kahwin, boleh cari yang satu yang lebih kurang macam dia juga. Bagi kahwin. Yalah, dia pun nak kahwin juga kan. Dia duduk jalan, tepi jalan dia tengok orang semua bawa isteri keluarga, dia pun teringat boleh kahwin, boleh. Masa hari akad nikah tu, mana pengantin lelaki ada duk bergayut di kipas. Dia gila bergayut di kipas. Isteri dia mana? Isteri cari tak jumpa, duk bawa kapet, dia bergulung tu kapet sembahyang Jumaat yang tambahan tu kan, dia duduk dalam tu. Orang cari isteri dia tak duduk dalam tu, panggil main dia dalam, nikah boleh sah nikah dia. Yang tak sah tok kadi gila. Tok kadi tak boleh. Tok kadi macam suami dia, isteri dia, tok kadi tak ada. Tok kadi bawa gas duk renam dalam kolah, beg tu. Dia gila. Macam tu tak boleh. Yang tu kena nikah. Tapi gila boleh, kafir boleh, budak kecil boleh, tak balik lagi boleh, semua tu boleh. Contoh kan, kita bawa anak kita, anak 3 tahun, pergi duduk di kedai makan. Lepas tu dia kata, weh, ni siapa yang bawa ni? Dia kata, ni anak aku ni. Tengoklah comel. Ui, comel. Dia kata,
comel macam ni aku tahu dah memang ikut mak dia, memang tak ikut bapak dia. Kalau ikut bapak dia muka hak pecah ni jauh rumah ni. Dia tak hanya cakap tu, ni anak aku sayang ni. Kawan dia kata kat dia, dia pada 2-3 orang duduk di situ. Dia tu kata kat dia tu. Dia kata, "Weh anak hang, pergi nikah dengan aku lah." Dia kata, "Pergi nikah dengan aku lah." Dia kata, "Anak kahwin dengan anak aku." "Okey, boleh lah, ambil lah. Aku bagi anak aku dekat hang." Maka bila dia cakap macam tu, ada ijab, ada kabul. Pengantin lelaki, pengantin perempuan. 2 orang saksi minum teh ais 5 orang tu. Anak hang 3 tahun jadi bini dia. Tapi tak boleh buat apa lah. Nak bersama kena tunggu dia akhir balik besar dulu lah. Tapi ikut hukum syarak ni jadi bini dia. Sebab tu kahwin, nikah, cerai, rujuk, semua benda tu jangan buat main lebih kurang. Benda kita tak tahu hukum hakam, kita jangan pergi setuju tak tahu yang kutunya, dia akan jadi masalah. Saya nak abang kata, dia kecil, dia jadi dah, dia jadi. Sebab syarat kahwin tu, untuk sah tu, dia tak mesti akhir balik. Cuma dalam perundangan Malaysia dan sebagainya, itu lain lah, pandangan lain. Saya nak bagi contoh, benda tu tak jadi pun. Saya nak bagi faham kata, kalau isu tu berlaku, maknanya walaupun budak tu umur dia 15, umur dia 14, umur dia 12 dan sebagainya, boleh. 14 boleh kahwin. Jadi attendant kat hospital boleh seminggu. Jadi nurse nak siap lah masuk dengan operation theater lagi, takkan tak boleh kahwin lah macam tu. Okey. Jadi Sayyidina Qais radhiyallahu anhu, Nabi kata ada isteri kamu 8, tak apalah, kamu cari 4 orang lagi kamu pisahkan, 4 orang kamu ambilkan.